وزوجاته وذرياته صلى الله وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Baca hadis. Bismillahirrahmanirrahim. وبه قال حدثنا عمر بن إسماعيل بن مجالد بن سعيد حدثني أبي عن بيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم قال سمعت سعد بن أبي وقاص يقول إني لأول رجل أهراق دما في سبيل الله عز وجل وإني لأول رجل رمى بسهم في سبيل الله لقد رأيتني أغلو في العصابة من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام ما نأكل إلا ورق الشجر والقبلة حتى تقرحت أشباطنا وإن أحدنا ليضع كما تضع الشاة والبعير وأصبحت بنو أسد يعزرونني في الدين لقد خبت وخسرت إذا وضل عملي. Daripada seorang sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Qala inni la awwalu rajulin ahraqa daman fi sabilillah. Aku ialah orang yang pertama mengalirkan darah di jalan Allah. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, aku ialah orang yang pertama yang mengalirkan darah di jalan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pada ketika awal-awal Islam, para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum, mereka beribadat dalam keadaan bersembunyi di lereng-lereng bukit dan sebagainya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi mereka beribadat bersembunyi.
satu hari di satu lereng bukit, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi mereka beribadat. Tiba-tiba Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tiba-tiba timbul golongan musyrikin. Jadi golongan musyrikin bila tengok para sahabat tengah beribadat, tengah bersemayam, jadi mereka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad mencaci, mempelekeh, mengaibkan. Sehingga kan pada ketika itu berlaku pertelingkahan di antara golongan musyrikin yang tiba-tiba muncul itu dan juga Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, para sahabat Nabi yang tengah beribadah tadi. Jadi pada waktu itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, dia telah memukul seorang musyrikin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dengan menggunakan tulang unta. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka mengalirlah darah daripada musyrikin Quraisy yang dipukul oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi dialah orang yang pertama mengalirkan darah fi sabilillah. Wa inni la awwalu rajulin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, wa inni la awwalu rajulin rama bisahmin fi sabilillah. Dan aku juga ialah orang yang pertama melontarkan panah di jalan Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan akulah orang yang pertama yang memanah di dalam Islam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia orang yang pertama memanah di dalam Islam. Ataupun orang yang pertama memanah di dalam bangsa Arab. Ataupun orang yang pertama memanah fi hadhil ummah, di dalam umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Qala laqad ra'aituni aghzu fil isabati min ashabi Muhammadin. Kata dia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, aku telah terlibat dalam satu peperangan fil isabah, dalam satu kelompok minas sahabah, fil isabati min ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku telah terlibat dalam satu peperangan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, fil isabah, dalam satu kumpulan min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, daripada sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Qala laqad ra'aituni aghzu fil isabah. Isabah ni iaitu kumpulan daripada 1 hingga daripada 10 sehingga 40. Jadi kalau 10 hingga 40 orang dalam satu kumpulan, maka dia panggil isabah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Satu masa berlaku satu peperangan yang melibatkan 40 orang sahabat Nabi, yang dalam 40 orang itu ada dia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Qala ma na'kulu illa waraqa syajari wal jublah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ketika mereka keluar perang tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kata dia, ma na'kulu illa waraqa syajar. Jadi perang ni ialah perang yang pertama berlaku dalam Islam. Perang yang pertama yang berlaku dalam Islam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, iaitu peperangan yang berlaku di Abwa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Jadi bila sampai di Abwa, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ada seorang sahabat yang bernama Ubaidah bin Al-Haris bin Al-Muttalib telah memacakkan panji perang di situ. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan pada ketika itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ada 60 orang muhajirin. Di peperangan itu dipimpin oleh seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Ubaidah ibni Al-Jarrah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, ma na'kulu illa waraqal syajari wal jublah. Dalam peperangan itu kami tidak makan melainkan kami makan daun-daun kayu. Makan daun kayu wal jublah. Jublah ni ialah satu ataupun sejenis pokok yang besar dan ada duri. Sejenis pokok yang besar dan ada duri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Qala Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad hatta taqrahat ashdaquna. Jadi bila makan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bila makan daun-daun kayu, kata dia sehingga melukakan gusi-gusi kami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Qala wa inna ahadana la yad'u kama tad'u asy-syatu wal ba'ir. Kata dia sehinggakan salah seorang kami kalau dia membuang la yad'u kama tad'u asy-syatu wal ba'ir, seperti mana najis kambing dan juga Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wal ba'ir, dan juga unta. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kalau kita makan jenis makanan binatang, maka najis kita pun akan keluar macam tu juga. Jadi kalau makan daun kayu macam kambing, macam unta, jadi akhirnya kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, jadi salah seorang kami kalau dia buang najis berak, jadi keluar macam tu, macam najis kambing, macam najis unta. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi yang berlaku macam ni sebab mereka tidak ada makanan. Begitulah pengorbanan para sahabat Nabi ketika mana mereka keluar fi sabilillah, dan kalau tak kerana jihad dan pengorbanan mereka, tak sampai Islam kepada kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad maknanya najis yang keluar, kalau najis keluar macam tai kambing dan unta tu, najis yang keluar tu kering. Najis yang keluar tu kering. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sebab makanan itu sebab tak sesuai makanan semua itu untuk perut kita manusia punya kering. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi sehinggalah pada ketika itu mereka sabar makan. Kalau tak makan tak hidup, makan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sehinggalah Allah Subhanahu wa taala membuktikan innallaha ma'as sabirin, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bersama-sama dengan orang-orang yang sabar. Jadi Allah bersama-sama dengan orang-orang yang sabar, maknanya pertolongan Allah itu bersama-sama dengan orang-orang yang sabar. Maknanya kalau kita sabar, akan beriringan dengan sabar itu pertolongan Allah. Lepas sabar makan, kemudian datanglah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bila mana
datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa ni. Tiba-tiba Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tiba-tiba laut melontarkan ikan-ikan ke tepi pantai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tiba-tiba laut melontarkan ikan di tepi pantai. Itu mana pertolongan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi ikan ni yang dilontarkan oleh laut, ikan besar. Ikan besar. Sehingga ikan besar itu mereka boleh makan selama sebulan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ikan besar tu mereka boleh makan sampai cukup sebulan. Dalam 40 hingga 60 orang tu makan ikan tu sebulan. Besar mana ikan tu makan sebulan. Besar rumah ni. Besar ala sayyidina Muhammad. Qala wa asbahas banu asadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yu'azzirunani fid din. Jadi dia cerita lagi tentang kesabaran dia. Sehingga satu masa, dan kemudian jadilah satu kabilah yang bernama Banu Asad. Yu'azzirunani fid din, mengajarkan aku dalam perkara agama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kabilah ni, kabilah Banu Asad ni kabilah yang baru masuk Islam. Tapi mereka mempertikaikan sembahyang Sa'ad bin Abi Waqqas. Sedangkan dialah orang yang pertama mengalirkan darah fi sabilillah. Dia juga orang yang pertama melontar di dalam Islam. Maknanya dia di kalangan as-sabiqin, orang yang pertama-tama masuk Islam. Tiba-tiba bila dia semayang, orang yang baru masuk Islam kata dia semayang tak betul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan mereka pula mengajarkan dia adab pula. Kita kalau orang Islam, kita kena macam ni, kita kena macam ni, kita kena macam ni. Dia pajak dia pula. Sepatutnya mereka lah kena belajar sembahyang daripada dia. Sepatutnya mereka lah yang kena belajar adab daripada dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kata dia, hatta wa asbahat Banu Asadin yu'azzirunani fid din. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata dia, laqad khibtu idan wa khasirtu wa dhalla amali. Kalaulah aku sampai mereka kena ajak aku sembahyang, mereka kena ajak aku adab, mereka kena ajak aku Islam, kata dia, laqad khibtu, rugilah aku. Laqad khibtu idan, rugilah aku kalau macam tu. Wa khasirtu, dan rugi, menyesallah aku. Wa dhalla amali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan sia-sialah amalanku. Maknanya, kalaulah selama ni aku beramal dengan Islam salah, maknanya aku lama dah beramal. Aku beramal ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sejak daripada zaman Mekah lagi, awal-awal Islam lagi, ketika mana Nabi SAW menjalankan dakwah secara sirriyah. Ketika Nabi SAW menjalankan dakwah secara rahsia, sahabat-sahabat pun tak ramai lagi. Ketika itu mereka beribadat, menyorok-nyorok, bersembunyi di lereng-lereng bukit. Mekah ni di bukit banyak. Jadi para sahabat nak mengamalkan Islam ni, nak beribadat, mereka kena menyorok. Dan mereka telah mendapat didikan langsung secara direct dari Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalaulah aku nak kena ajak aku pula
sedangkan aku beramai daripada Islam awal hari tu ni. Berarti apa? Berarti rugilah aku. Berarti aku beramal selama ni tidak sah. Aku mayang selama ni tak sah. Aku beribadat tak betul. Amalanku sia-sia. Jadi subhanallah. Maka subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan aku telah melazimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada awal lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi itulah yang kita kena faham. Kita sebagai manusia biasa, kita sebagai pendakwah barangkali, kita sebagai apa saja, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita kena sabar dalam menempuh kehidupan. Dicerca, dimaki hamun, dikata tak betul, dikatakan macam-macam. Jadi kita kena sabar. Seperti seorang sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu, iaitu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, yang telah pun menempuh semua itu lebih dulu daripada kita. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Dia ni yang menyebabkan dia tak disukai oleh orang kerana dia pernah menjadi pemimpin, dia pernah menjadi gubernur, dia panggil Amir, Amirul Basrah, sebuah tempat di Iraq. Dia sebagai Amir ni gubernur. Hari ni kalau gubernur MB lah kot. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lebih-lebih lagi menjadi pemimpin. Menjadi pemimpin menyebabkan orang tak suka. Sebab dia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia ialah orang yang disebut dengan waqafan alal haq. Orang yang sentiasa berdiri di atas kebenaran. Kalau tu benar, dia tetap. Sebab dia tetap atas kebenaran itulah ramai orang yang tidak menyukai diri dia. Jadi subhanallah, sebenarnya macam ni. Kalau kita yakin kita duduk atas benar, istiqamah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kita yakin kita duduk atas benar, kita istiqamah. Macam mana kita menilai kita benar? Ilmu yang menilai benar ataupun tidak tindakan kita. Lepas tu kita persembahkan di hadapan Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, hak ni ilmu yang Engkau bagi. Ilmu yang ada padaku ni Engkau yang kurnia Tuhan. Pada pandangan aku, wahai Tuhan, masalah sana, aku dah betul. Aku pulangkan pada Engkau, ya Allah, terhadap apa nasib. Faham tak? Benar. Jadi kerana yang penting kita duduk atas kebenaran dan kita yakin kita duduk tu benar. Batu orang nak kata pun, kalau orang nak kata, orang nak petikai, orang nak cela, tu urusan orang. Tapi kita dengan Tuhan dah betul. Faham tak? Jadi sebenarnya susah kita nak menegakkan kebenaran lebih-lebih lagi di akhir zaman. Kita dah match lah di antara ilmu dan realiti. Betul tak aku buat ni? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila mana kita dah matching tengok, betul, aku buat tak salah lah. Tetap istiqamah. Kalau mai kata-kata cercaan, nistaan, apa semua, jadi hak tu kita lepas diri. Yang penting kita dah ada ilmu, tindakan kita tu berpandukan pada ilmu. Tetap istiqamah. Maka sebab itu Nabi sebut dalam sebuah hadis, qul amantu billah thumma istaqim. Katakan aku beriman dengan Allah, kemudian tetap dengan pengakuan kamu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan orang yang benar, dia sanggup menghadapi sebarang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kesan daripada kebenaran yang dia berdiri itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah,
Kalau dia benar, last sekali dia akan muncul juga sebagai kebenaran. Orang yang tak benar, yang bersumberkan bukan kepada ilmu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bahkan bersumberkan kepada nafsu, akan sirna, akan hilang. Seperti mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seperti mana malam yang sedang kita duduk ni akan hilang bila mana main cahaya matahari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan kebenaran ni sekalipun tak timbul pada hari itu, akan timbul pada masa yang akan datang. Mungkin bertahun ni akan datang baru timbul kebenaran kita. Mungkin lepas kita mati esok baru timbul kebenaran kita, barangkali. Sebab itu yang betulnya, yang sebenar betulnya dengan Allah betul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dengan Allah betul. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni sahabat Nabi. Bukan calang-calang. Sa'ad bin Abi Waqqas pun dikata orang tak betul. Dipertikaikan tentang dia. Sedangkan Nabi sebut ashabikan nujum bi'ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kata, sahabat-sahabatku seumpama bintang, mana-mana seorang yang kamu ikut, kamu akan dapat petunjuk. Sa'ad bin Abi Waqqas yang sangat hebat. Bila mana dia mati, hari dia mati, bila saat nyawa dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dicabut oleh malaikat, bergegar tiang arash. Punya hebat keimanan dia, ketokohan dia, dia di sisi Allah, kewalian dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang penting betul dengan Allah. Tadi ada seorang, kalau kamu kenal Pengguru Haji Johari, Ustaz Johari Nurul Hidayah. Aib sangat kalau tak kenal Tok Guru Haji Johari ni. Faisal Nurul Hidayah tuan pun tak tahu. Duduk di Kedah pula tu. Tok Guru Haji Johari ni, Allah, dia mula mengaji umur 40. Sebelum tu dia kerja macam orang hari ni, pakai tie, pakai kot, kerja. Tapi Tuhan bagi taufik, Tuhan bagi hidayah, tinggal kerja tu, jual kereta mewah-mewah, hebat-hebat, duduk di pondok pasal tubuh. Orang mengaji umur 40. Kamu baru umur berapa? Takkan tak boleh buka pondok? No. Orang mengaji umur 40 boleh buka pondok Nurul Hidayah. Kalau pokok sunnah Ustaz ni masyhur lah. Masyaallah Sayyidina Muhammad. Umur dah 68 dah hari ni. Dia kalau duduk di rumah dia tak apa kuat. Kalau dia keluar berdakwah dia kuat. Ada berapa buah pondok dia di 4 buah cawangan pondok dia di Sabah. Termasuk pondok yang dia langsungkan daripada perjuangan Syekh Pamin Zamzam. Bukan dekat-dekat. No. Pi masuk hutan, pi dengan isteri dia berdakwah, pi duduk dengan orang Kristian. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Masuk Islam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hal tu payah Tok Guru nak buat, Tok Guru duduk di pondok ya. Dia pergi buka pondok sana. Berdakwah di kalangan orang bukan Islam, pakat masuk Islam. Uniknya kalau dia bawa bantuan, sumbangan, dia bukan bagi sekat orang Islam ya, dia bagi pada orang bukan Islam juga. Sampai satu orang penghulu Kristian tu, Rasulullah Sayyidina Muhammad, kampung tu orang Kristian, penghulu dia beragama Kristian. Dia kata, Ustaz, kalau Ustaz mai, orang nak masuk Islam, mai masuk Islam rumah dia. Dia tak Islam lagi pun. Itu katakan hebatnya, uniknya pendakwah. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, yang saya nak cerita mak dia. Orang yang hebat-hebat ni mak sangat hebat. Payah jumpa lah orang yang hebat,
mak dia tak hebat. Mak dia hebat. Mak dia meninggal umur berapa? 89 kah? Mak dia meninggal ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, cepat dikebumikan. Biasanya Sallallahu Alaihi Wasallam, orang bila mati ni, orang kena pergi buat report di balai polis. Tapi Tuhan ni dia buat Sallallahu Alaihi Wasallam, sebelum report dah dikebumikan. Tu dia menyalahi adat biasa. Bila dah kebumikan baru orang tanya, baru orang kata report lagi. Report lagi. Oh, tak pula. Tak report lagi. Jadi cerita dia macam ni, orang ni kalau dia baik sangat, Tuhan percepatkan masuk kubur. Allahumma salli ala sayyidina. Dia mati lepas subuh, sebelum zuhur selesai. Amalan dia apa? Amalan dia bukan hari-hari baca Yasin, tak tahu berapa kali sehari baca Yasin. Faham tak? Kita baru hari-hari baca Yasin, dia tak tahu berapa kali sehari baca Yasin. Macam Syekh Nuruddin. Syekh Nuruddin tu, dia punya mudah urusan dia sebab hari-hari dia baca Yasin. Bukan setakat malam Jumaat baca Yasin, hari-hari baca Yasin. Siapa-siapa yang nak mudah hidup, baca Yasin hari-hari. Mak, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mak Tuanku Haji Johari ni, Allah sayyidina Muhammad, bila mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila mana menantu dia ajak dia syahadah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bibir macam gerak 3 kali, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, habis umur dia semerbak wangi. Bilik tu punya wangi sampai anak beranak lepas masuk sampai sakit mata, sebab wangi tu sampai kuat sangat. Bahkan orang-orang yang lalu tepi rumah mereka berasa wangi, mau tu tak jumpa wangi tu minyak wangi apa. Tu kata orang ni kalau soleh sangat, kalau kita betul, tak apa dah. Kata pilih apa pun, yang betul kita ni betul dengan Tuhan. Saja orang kata tu Tuhan nak uji kita, betul tak betul dengan aku. Hang terkesan tak dengan orang katakan, kalau hang ikhlas, hang tak peduli orang, hang kira aku ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. No? Sebab itu banyak orang-orang, banyak para awliya dituduh sesat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi sebenarnya itulah yang dikatakan kebenaran yang kita pegang. Kalau kita yakin itu ilmu yang betul, istiqamah tetaplah. Ya subhanallah. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu menceritakan pengalaman dia. Kami perang teruk. Pengalaman kami perang, makan tak ada, masalah Sayyidina Muhammad. Sampai kami makan pucuk-pucuk kayu ya, sampai kami kalau berak keluar macam tik kambing ya, punya kering. Tapi kami sabar sampai Allah melontarkan di laut, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ikan besar yang kami boleh makan sampai sebulan. Dan dia habaq lagi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bagaimana pengalaman dia dicerca oleh orang yang baru masuk Islam, dan dia minal awalin, orang yang pertama masuk Islam. Jadi subhanallah, semua ni hadis yang kita baca, pelajaran yang berguna pada kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pengalaman yang berguna pada kita. Kamu muda lagi, Ustaz Aqil awal lagi, duduk di awal perjalanan lagi, tak keluar lagi, baru duduk dalam pondok. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ustaz Aqil ni dia duduk hari ni macam Ustaz duduk 30 tahun dulu. 30 tahun dulu baru balik Mesir, baru mengajar, baru belajar mengajar. Jadi 30 tahun lagi Ustaz Aqil akan hari depan 30 tahun lagi Ustaz tak ada dah satu atas dunia ni. 80 tak ada dah kot. 30 tahun lagi duduk tempat Ustaz. Sallallahu Alaihi Muhammad.
Waktu tu jumpa macam-macam dalam hidup ni. Kalau dia Tuhan bagi istiqamah berjalan dakwah ni, dia akan jumpa. Ini Ustaz pesan. Sabar. Tetap. Jadi siapa-siapa saja anak-anak ni, subhanallah, kalau Tuhan pilih dia tok guru esok mengajar, jadi kamu akan jumpa semua-semua. Allahu Akbar. Jadi waktu itu apa yang kita kena buat? Sabar. Dan sabar ni kita tak boleh sabar kalau Allah tak bagi kita sabar. Sebab tu kata Allah dalam Quran, wa ma sabruka illa billah. Tidak ada sabar engkau melainkan dengan pertolongan Allah. Batul isti'anah. Tidak ada sabar engkau melainkan dengan pertolongan Allah. Allah bagi sabar, barulah engkau sabar. Allah tak bagi sabar, kamu tak akan sabar. Sabar ni mana apa? Jangan mengadu pada siapa-siapa. Kalau kita mengadu kepada siapa-siapa, kita tulis di status kita ke, kita dikira orang yang tak sabar. Kita cerita masalah kita ke orang, tak sabar. Walaupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, walaupun kita mendeklarkan kita ni orang sabar, tak sabar sebenarnya. Sebab kita cerita ke orang. Kalau sabar, jangan cerita kat siapa. Dengan Tuhan ya. Jadi Ustaz cakap ni, jangan bagi masuk tinggal kanan keluar tinggal kiri lah. Jangan bagi masuk tinggal kanan keluar tinggal kiri pula. Bohlah hati. Tulis bagi elok. Ustaz kata dulu. Esok kamu buka pula, kamu akan rasa macam waktu Ustaz tak ada esok, kamu baca balik hak kamu tulis tu, kamu rasa macam Ustaz kata kemarin ya. Baru ya. Allahumma salli ala. Tu hikmah menulis, mencatat, mendhabit yang dicakap oleh guru. Jadi subhanallah, macam Ustaz mengaji, Ustaz buka balik yang Ustaz tulis tu, macam baru lah. Ustaz mengaji dah 30 tahun lah. Allahumma salli ala, 30 tahun lebih lah mengaji, tapi benda tu masih duduk baru. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Qala laqad khibtu idan wa khasirtu wa dhalla amali. Jadi kalau macam tu lah dipersalahkan aku, berarti habislah amalku, sia-sialah amalanku. Qala laqad khibtu idan wa khasirtu wa dhalla amali wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Muka qasidah lepas daripada Hadari tu, Bani Zahra. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa zawjatihi wa dhurriyyatihi. Sallallahu alaihi. Radina ya bani Zahra, radina ya bani Zahra, radina bihubbi فيكم يرضي نبينا بحب فيكم يرضي نبينا. رضينا يا بني زهرا، رضينا رضينا يا بني زهرا، رضينا بحب فيكم يرضي نبينا.
وذرياته صلى الله وسلم عليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم نور قلوبنا بهدايتك اللهم نور قلوبنا بهدايتك اللهم نور قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. قبل الله